Okay, selesai dah. Daripada pukul 8 kita sampai, sekarang pukul 10.30. 2 jam setengah kita kat sini. Wah, lama betul. Okay, so kita mulakan dengan Ilhan. Okay. Yang saya ingat, cikgu rata-rata cikgu tanya, dia dekat rumah diam ke? Sebab dekat sekolah memang susah dengan suara dia. Dia macam memang tak akan angkat tangan semualah. Unless tadi cikgu BI dia kata, kalau I sebut nama dia, yes, barulah dia macam okay, kena jawab lah. Kalau macam eye contact saja ke pun tak jalan. Kena memang sebut spesifikly nama dia, barulah dia akan inilah, respon lah. Banding kakak dia yang puyuh. Hey, Macam tu paling faham. tak, dia memang kerja ni. Mereka tu bukan macam tu kan, dulu ketemu je. Dia kan naturally belajar the way. Okay, itu kata Sabila. Okay, we will see lah nanti how the progress dengan Ilhan. Tapi okay, Ilhan okay lah. Maksudnya dia punya result semua okay, Alhamdulillah. Dalam kelas tu, cikgu BM dia cikgu lelaki tadi. Saya tak perasan cikgu tu before this. Cikgu baru ke Yong? Cikgu BM Ilhan tadi, nampak? Oh, cikgu lama. Cikgu lelaki macam tough lah. Macam tak perasan sebab dia sebelum ni. Macam lah pasal cikgu yang lain, tak perasan tak pun. Cikgu tu kata dia bercakap, Ilhan bercakap dalam kelas, bercakap bersembang. Cikgu tu kata it's a good thing dan juga tak good thing at the same time. Maksudnya bila dia bercakap tu, cikgu kata dia cakap bahasa Cina. Dia cakap bahasa Cina dengan kawan-kawan Cina je lah. So baguslah dia belajar lah. Good job lah Ilhan. Tapi tak bagusnya je lah, mengganggu lah sesi pembelajaran tu. Tapi cikgu kata okey, dia bagus, okey. Cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Cikgu agama pun tanya, Ilhan diam ke dekat sekolah kan? Kat rumah. Saya kata dia tak adalah diam dia, tapi dia macam orang yang emo. Itu memang dia ada sindrom anak nombor 2 tu, dia memang ada kat dia. Macam lain sikit kan. Lepas tu cikgu kelas dia kata memang dia malas sikit lah. Yang saya pun tak nafikan lah benda tu kan. Kat rumah pun kita suruh dia buat homework, beraduh lah nak suruh dia buat homework tu. Memang nak kena, tak tahulah nak approach macam mana pun, tak tahulah lagi. Tak tahulah. Memang aku approach yang Mami, tempik je lah. Buat homework lah dia nak buat kan. Mami sabar. Bagi kami habis cakap dulu. Okey, sekejap Fari. Apa lagi? Saya kepanasan. Mana dalam kereta lah. Saya panas. Apa lagi? Lepas tu cikgu kelas kata kalau macam dia Isnin ni ada homework yang tak siap, cikgu akan tahan dia masa rehat ataupun masa balik, cikgu tahan dia sampai siapkan dulu. Tapi dia, saya sekarang ni memang saya dah tak apa check homework dia, saya mengaku. Tapi bila saya tanya dah siap ke? Dah siap, dia cakap. Dia ada yang dia kata dia dah buat kat sekolah, dah siap. So saya pun macam okey lah, saya percaya dah cakap itu. Mungkin dia cakap tadi tu masa sebenarnya ada yang tak siap lagi. Jadi salah saya lah, saya tak check. So lepas ni tak boleh lah, tak boleh sulas lah, kena check lah satu persatu buku-buku dia mana yang belum siap. Saya pun tak boleh lah. Saya cakap tak perlu lagi buat lah. Apa yang rasa betul dia buat je. Tapi tak boleh lah, saya tak boleh juga tak cikgu tahan dia kan. Aku nak kena ambil budak-budak ni, nak kena balik sekali. Semua cikgu tahan dia kan. Tak aku yang susah nanti. So from home lah, kena make sure siap. Ya. Tadi tadi in the bag. Come. Ya Allah, budak ni. Fari malu lah. Fari dah tak nenek lah. Oh sayang. Apa yang? Kenapa yang kita datang kan? 10.30 baru selesai. Wah, Saya namanya. memang dekat Mak Azina tadi tu. Sembang. Mesti cakap pasal pintu. Iyalah, yang terdentak langgar pintu tu lah. Tak ada topik nama dia best tu cakap lagi. Apa Iyalah, tak pernah cakap. Mak dia tak pernah lagi sembang dengan cikgu pasal tu. Mak dia nak cerita, tak cakap lah. Risau lah kalau bonda kau kena pintu macam tu pun bonda risau. Tak kena biar je benda tu protect macam tu. Safety. Kena jumpa depan-depan. Macam miring. Tak apalah, kita pun faham lah. Cuma macam mana lah kan, kita pun bersabar je lah. Mak dia ambil tukar so much time lah tadi. Mak Azina yang ada pecah yang mata dia tu kan, pintu langgar mata dia tu. Mak dia lama lah sembang macam tu tadi pasal benda tu lah. Pasal bila banyak benda yang banyaklah yang macam dia tahu dia main-main. Tadi saya dapatlah tips nak buat dia punya bahasa Melayu semua P6. Tapi benda tu akan berubah.
kan. Satu dia TV5 iaitu karangan. Cikgu kata sebab dia tak ada gunakan peribahasa. Saya pun tanya lagi apa lagi tips-tips nak bagi bagus karangan ni. Kena apa nama, saya kata kalau saya kat rumah saya suruh dia salin je lah karangan daripada buku karangan kan, salin. Lepas tu cikgu ni kata okey salin tak ada masalah, cuma tukar karakter tu, tukar nama-nama kat dalam karangan tu kepada nama family. So bila benda yang dia tahu kan, family kan, so dia mungkin akan macam elaborate more, imagination orang goes further lah. Macam tu. Sorry dah, kita kena jadi tak maulah Nenek octopus. Ya, tapi jadi pun. yelah, memang korang punya homework pun bapak banyaknya. Macam malam dah lunyai semua kan. Tapi kita cubalah. Hari tu sekarang ni tak ada. Sekarang ni petang Ilhan semua siap homework kan. Malam kita buat buku lagi hais. Orang tengok TV yang bos, sedap orang ni. Weekend boleh bagi masa. Jadi korang jangan nak dia seorang kawan jangan merentan. Boleh suruh buat aktiviti juga aktiviti. Mana dia air? Wah. Belanja dia, hey, cakap apa? Tak apa kat dalam. Mana dia nak ni? Ish, tak ada. Lihat cakap apa kat dalam. Dalam belanja you. Ya Allah Fahri. Nak pergi makanan ke apa ke tak tahulah. Sarap-sarap. Makan bismillahirrahmanirrahim. Sudah papa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada soda kat sini. There's no soda lah. Bismillah. Sedap ke? Sedapnya. Lama tak makan kat sini. Dengan family sendiri pun dah lama tak makan. Oh, last makan dengan Sufiana bulan 4 tu. That was the last. Tu dah 2 bulan dah. Almost 3 months. Kalau dia nasi lemak tu nasi lemak dan telur. Sotong. Yummy. Lemak sama telur salah satunya. So tinggal roti telur cheese, sarang daging bawang kemudian. Oh guys. Okay. Lama tak makan ni. Tolonglah jangan kena copyright. Allah melekat. Panas. Ni roti telur cheese. Wow. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Paling sayang mami. Farida paling sayang ke? Kiss mami. Sayang mami. Tak boleh cakap. Jom. Ada. Nak makan kuih. Dah selesai makan, kita nak terus pergi beli barang dapur. Balik ni cuci ayam untuk pingsan kan. Kenapa Bibi rasa kali ni punya yang abang beli latest ayam tu macam tak banyak orang dapat. So ini memang besar tak sama dengan before that. Macam banyak acuan yang Bibi guna. Ini macam 3 acuan je. Sebelum tu banyak. Kita tak lah. Tapi dah kenyang sangat. Sebab saya pun dah minum air a few times kot before makan tadi. Full.
Jom. Kita tak boleh buat Stegosa. macam kita tak boleh buat macam aku dapat. Aku dapat. Aku dapat. Fari. Nak cakap Fari pun nak. Apa dia? Jalan tadi. Apa dia? Ambil untuk Fari satu. Fari satu. Fari apa? Collagen. Itu juga. Ayah aku bukan juga. Ambil yang kurang gula ni kan? Lychee kurang gula. Yes. Less sugar, please. Thank you. The ice fish. Can you see the fish? It's ice. Come look at its eyes. It's sharp. It's a shark. Okay. Selesai sudah kita punya bulanan punya shopping yang besar lah. Dia boleh pulang. Ayam tu nantilah biar di situ, nanti petang boleh potong. Boleh isi ayam lagi. Berapa? 2 kilo kan? 2 kilo. Popiah, popiah carbonara. Tak beli pula kulit popiah tadi. Kulit popiah. Nak semua. Hari tu balik ni kena mandikan dia. Pengsan. Kurang bye-bye. Assalamualaikum. Lala and Lele to check in on your first ujian test. So, Mami. Bunda pun kena work harder with you girls Mami. for next test. Yes, Fari. Aku nak. Nak, okay. Okay, Ilhan dengar tak? Ilhan doing solver. Bunda kena ajar Jawi dekat you. Okay? Kita belajar bahasa Jawi. Tulisan Jawi. Jawi is not a language, it's a tulisan, kan? Sabila Chinese and sejarah and science. Bulan 10. So bulan 8 sebenarnya. Bulan 8 kita dah kena prep lah. InsyaAllah, bismillah.